Naratif yang dia bawa ialah meminggirkan Melayu bandar. Sebab itu bagi saya satu benda yang sangat pelik dalam dunia ni, bila kita nak buat satu kebaikan, dan suatu kehidupan yang lebih elok kepada masyarakat dan rakyat. Kerajaan lah nak buat kebaikan ni untuk kepentingan rakyat. Tiba-tiba ada satu kelompok dia bantah tanpa mengetahui secara detailnya apa yang nak dilakukan oleh pihak kerajaan. Walaupun kerajaan dah bentang macam disebut oleh lawyer Azmi tadi, draft itu terlalu umum. Sepatutnya mereka memberikan cadangan-cadangan untuk memperincikan apa yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan, bukannya memperpamerkan kebodohan mereka. Ini dia mempamerkan kebodohan buatan. Bukan sebut nanti bila kena saman saya ada, jangan risau. bukan kecerdasan buatan. Betul. Sepatutnya dia mesti mempamerkan kecerdasan buatan, tapi dia mempamerkan kebodohan buatan. Ada juga contoh. Ya, ada term. Kita kena boleh create lah. Sebab benda tak ada apa-apa lagi, tiba-tiba dia bantah, itu kebodohan buatan lah. Kebodohan buatan. Maknanya sepatutnya dia tidak memperbodohkan diri dia. Dia tidak memperbodohkan diri dia. Sepatutnya dia tanya pada kerajaan, ini bagaimana? Bagaimana keadaan tuan rumah itu bila rumah itu diambil, bangunan itu diroboh, nak dibuat lain, kemudian mereka ni nak pergi ke mana? Nak duduk, siapa nak tanggung? Kemudian bagaimana bila selepas rumah itu siap nanti? Sepatutnya mereka bertanya. Dan kalau kerajaan menjawab masih lagi punya kekurangan, mereka boleh memberikan cadangan balas kepada pihak kerajaan. Itu yang sepatutnya peranan, fungsi sebagai ahli parlimen. Ini saya fikir JPKKP ni lebih cerdik daripada seorang wakil rakyat. JPKK dia lebih cerdik daripada rakyat. Dia tak akan membantah sebelum pembentangan itu dibuat oleh pengurusi JPKKP kan. Sebab dia pun tahu tentang fungsi peranan ahli-ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat itu harus dia mengetahui secara yang lebih detail. Jadi kalau tak detail, dia boleh bertanya. Ini yang saya fikir sesuatu yang menjadi satu kepelikan lah dalam parlimen. Bila kerajaan belum lagi mendetailkan sesuatu, dia bantah sehingga menggambarkan seolah-olahnya kerajaan ni begitu zalim. Dan apa yang dia bawa, naratif yang dia bawa ialah meminggirkan Melayu bandar, mengusir Melayu bandar daripada bandar, nak mengurangkan kedudukan orang Melayu di bandar dan nak menghalau orang Melayu. Jadi yang dia bawa naratifnya ialah itu. Dia bukan membawa naratif bagaimana nak membantu Melayu bandar. Sepatutnya dia membawa cadangan pada kerajaan bagaimana nak membantu Melayu bandar. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh ahli-ahli parlimen, khususnya ahli parlimen pembangkang lah. Sebab kita dalam negara demokrasi ni harus terima kewujudan pembangkang. Kewujudan pembangkang. Tapi bila ada pembangkang macam ni, saya rasa macam tak ada pun lagi baik. Sebab dia merosakkan sistem demokrasi dan institusi parlimen itu sendiri.